Sekarang ni ayat ni dituju pada orang mukmin. Kalau kita ni merasa diri kita ni mukmin, maka ayat ni tuju pada kita lah. Kalau kita tidak berasa mukmin, kita hanya munafik, berpura-pura je iman, kita punya pasal. Iaitu benda yang nak tuju ialah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Ada di antara suami isteri kamu dan ada di antara anak pinak kamu musuh kamu sendiri. Fahdharuhum, hendaklah kamu hati-hati dan kamu bimbang pada mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sebaliknya, orang yang dianggap musuh ni, kalau kamu maafkan dia, tak jadi nak tindak, tak jadi nak ambil itu ini, wa tasfahu wa tak kamu maaf dan kamu biarkan dan kamu ampuni kesilapan mereka, fa innallaha ghafurur rahim, dan Allah memanglah suka sangat. Kerana sifat ampun, sifat maaf ini sifat aku. Kata Allah, sifat aku suka sangat hamba aku yang bersalah, minta maaf dengan aku. Maka kalau kamu tiru sifat aku ni, alhamdulillah, aku suka sangat.